Kita ada dekat Alexandra. Kita berhenti for coffee break dengan cinnamon roll. Driving okey lagi. Driving okey, jalan lurus tepi tasik dekat lembah. Nampak apa banyak hari ni? Benar? Tak ada ais kan ni lagi. Ada. Hari ni very clear sky. Tapi banyak tasik lah. Pasir kiri kanan ada dam lagi. Sekejap. Toilet break. Kencing tu. Queue ke? After few stop berhenti sebab nak tengok angsa. Tu ada playground dalam air tu. Kau nak main playground dalam air? Nathan ni lah menyebabkan berhenti. Ini model untuk hari ini. Encik Karul Basharudin. Ini adalah tempat letak phone untuk ambil gambar. Macam jadi inilah kegunaan dia. Apa yang kau nak buat? Korang tu. Kalau basikal kat mana bos? Basikal letak bawah dia. Oh, dia just letak je lah tayar kat sini park je tu. Signboard agak cantik lah signboard kat sini. Striking colour. Ni tak tahu sengaja ke tak, tapi dia dalam air. Simple. Landscape arkitek yang tengah menghayati alam. Najib, dia nak tenang kau Najib. Tengok dia punya posing. Ingat lelaki tak boleh posing ke? Okey, dah. Dah tekan dah. Dah tekan dah. Okey, dah tekan. 1, 2, 3. RBS. Apa tu? One more. 1, 2, 3. RBS. Kali ni je. Jom. Kita berhenti sebab ni yang tadi nampak angsa hitam ni banyak. Dah sejuk kan? Dah sejuk kan? Ya, tak. You mesti. Biasalah kan, cuaca ni. Dia dah bayar dah? Buat open request. Buat every weekend open order, tapi yang untuk tour ada request. Bowling Street dah pergi dah. Baru sampai? Satu semua lagi dekat ni. Ada? Bowling Street, the steepest street in the world. Alright. Another stop. Ada air. Siapa yang cantik? Santai. Si baik. Apa dia? Close for maintenance. Come on, Encik Designer. Takkan kalah kot. Kena ada orang yang tahu. Macam dekat Bali. Memang dia kamera ke bawah. Nampak? Nampak? Dekat Tana Beach. Tana Beach tapi kita tak ada berkesempatan nak ke bawah sebab masa dah time. Dah nak ambil masa dah. Betul. Apa punya basic dah. Macam tu je posing. Sekejap lah. Okey dah. Okey, kita jumpa
jumpa lagi. Kita sekarang dekat formation batu-batu tu. Very organic and natural. Kasih zoom sikit. Okay. Okay. Cerita. Sebagai pemancing yang season, di situ adalah pot-pot kerapu. Yang kita akan pancing sekejap lagi. Banyak tak ikan? Banyak. Kita jangkakan mungkin jerung pun ada lah. Tempat sejuk-sejuk ada kerapu ke? Ada. Tapi kita kena baling daripada ketinggian yang agak tinggi lah untuk turun ke bawah tu. Jadi tali Paus ada? jangkakan Paus? 200 meter lah. Paus ada? Paus? Paus ada tapi tak mantau umpan lah. Takkan kita nak ambil paus kot besar, nak letak mana? Nak jual kat mana? Dalam tu kan jauh tu. Gagal makan di pantai. Muka penyek tu utamanya. Muka penyek. Ni Jepun ni. Tak dapat makan di pantai. Watashi. Sampai ke rumah yang kita duduk malam ni. Ni kita tumpah makan dulu rumah Cik Aida kita. Bilik. Welcome everyone. Tumpang beli. Mana beli? Mana? Ini bilik dia besar. Mana dia besar? Wah, lumayan cantik. Masuk dalam luar biasa. Ah, bila batu. Oh,